Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Wahida binti Muhammad Azli, nombor matrik saya C24A1864 dan pada hari ini saya akan membentangkan proses pembinaan watak Zara Imani yang telah saya lakukan dalam persembahan pentas saya minggu lalu. Untuk pembentangan saya pada hari ini yang bertemakan hospital psikologi, saya telah pun memilih penyakit skizofrenia sebagai kajian watak saya. Skizofrenia adalah satu gangguan kesihatan mental yang boleh mempengaruhi cara seseorang itu berfikir secara emosi dan melihat realiti. Individu yang mengalami skizofrenia mungkin akan mengalami halusinasi seperti mendengar suara ataupun melihat sesuatu yang sebenarnya tidak pernah wujud. Dan dia juga akan mengalami kesukaran untuk membezakan antara realiti dan imajinasi. Oleh itu, saya telah memilih Zara Imani sebagai watak yang memegang penyakit skizofrenia dalam pembentangan saya pada hari ini. Baiklah, pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang pengenalan terhadap watak Zara Imani yang saya pilih. Di mana watak Zara Imani ini merupakan seorang pelajar seni yang berusia 22 tahun di mana dia telah mengalami skizofrenia dan berdepan dengan kesukaran untuk membezakan realiti dan juga halusinasi. Zara Imani mengalami satu penyakit skizofrenia akibat daripada keluarganya sendiri di mana tekanan keluarganya sendiri dan masalah ini telah menyebabkan dia merasakan satu perasaan kesunyian yang berpanjangan yang telah menyebabkan dia semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia juga telah mengalami satu gangguan persepsi dan sering merasakan dirinya sentiasa diperhatikan oleh orang sekelilingnya. Dan perasaan ini telah menyebabkan ia sering rasa bersalah terhadap keluarganya sendiri, terutamanya terhadap sosok seorang ayah iaitu bapanya sendiri. Watak ini telah menarik perhatian saya kerana ia memerlukan penghayatan emosi yang sangat dalam dan satu pemahaman terhadap konflik psikologi yang dialaminya. Dalam pembentangan ini juga, saya juga akan menerangkan beberapa proses dalam pembinaan watak, penggunaan teori lakonan, cabaran yang saya hadapi serta perkembangan saya sebagai pelakon sepanjang proses tersebut. Baiklah, pada bahagian seterusnya, saya akan menerangkan tentang analisis skrip dan pembinaan watak Zara Imani yang saya bawa melalui yang pertama, super objektif. Super objektif Zara adalah untuk mendapatkan semula kehidupan dan juga identitinya sebagai Zara Imani, di mana ia juga mahu kembali menjadi seorang manusia normal supaya dia dapat mencapai cita-citanya yang diimpikan tanpa membebankan kepalanya. Dari sudut yang kedua iaitu sudut konflik dalaman. Zara Imani sentiasa berdepan dengan pertentangan dalam dirinya sendiri dan tekanan daripada persekitaran sekeliling yang telah menyebabkan dia semakin sukar membezakan realiti dan juga halusinasi. Yang ketiga, saya menggunakan konflik luaran. Konflik luaran pula berpunca daripada kehilangan sokongan keluarganya, terutamanya ayahnya. Keadaan ini telah menyebabkan Zara Imani sering bersendirian dan dia juga takut untuk mendekati orang lain. Kerana baginya, suara ayahnya sentiasa berada dalam fikirannya yang mengatakan bahawa dia adalah seorang pembunuh. Jadi, yang keempat, yang terakhir, saya menggunakan stakes. Oleh itu, stake bagi watak ini sangatlah tinggi kerana kegagalan Zara untuk mengatasi konflik tersebut boleh menyebabkan dia kehilangan identitinya sendiri dan peluang untuk mencapai kehidupan yang diingininya. Baiklah, memasuki bahagian pembinaan watak Zara Imani ini pada peringkat awal. Saya telah mengkaji bahawa Zara Imani ini sebagai seorang pelajar seni yang telah mengalami skizofrenia akibat daripada tekanan keluarganya dan kehilangan kasih sayang daripada sosok seorang bapa. Jadi, melalui persembahan akhir pula, saya sendiri yang telah menampilkan watak Zara Imani ini telah menjadikan Zara ini sebagai seorang anak.
di mana dia sering mendengar suara-suara dalam kepalanya yang mengatakan bahawa dia adalah seorang pembunuh. Dan dia sentiasa cuba membuktikan bahawa dirinya tidak bersalah kepada orang sekelilingnya. Jadi, yang seterusnya, pada bahagian ini saya akan menerangkan pembinaan teknik lakon melalui teori lakonan yang telah saya pilih melalui teori Stanislavski. Yang pertama, dalam membina watak ini, yang pertama saya telah menggunakan teknik magic if, di mana saya sendiri telah membayangkan bagaimana perasaan saya jika terpaksa untuk mempertahankan diri daripada tuduhan yang tidak saya lakukan dan hidup dengan suara-suara yang sentiasa mengatakan bahawa saya tidak layak untuk hidup. Yang kedua, objektif utama, di mana objektif utama Zara adalah untuk mendapatkan kasih sayang daripada keluarganya, terutama terhadap ayahnya. Dan ia juga mahu menghilangkan rasa bersalah terhadap ibunya dan meyakinkan orang sekeliling bahawa dirinya bukanlah pembunuh. Baiklah, seterusnya, memasuki perkembangan proses dan perubahan keputusan lakonan. Di mana dalam proses pembinaan watak ini, saya juga telah melakukan satu kajian mengenai penyakit skizofrenia dan cuba memahami bagaimana keadaan tersebut dapat mempengaruhi emosi dan juga tingkah laku seseorang. Saya juga telah mengeksperimen dengan ekspresi wajah, kontak mata, bahasa badan dan juga nada suara bagi menunjukkan keadaan emosi Zara yang sentiasa berubah-ubah. Jadi, kesannya di sini, penonton akan lebih memahami perubahan watak tersebut sepanjang persembahan dijalankan. Dan untuk perubahan kedua, pada peringkat awal latihan, saya telah menggambarkan Zara ini sebagai seorang yang terlalu agresif dan sering menunjukkan kemarahannya. Namun, selepas saya menerima maklum balas daripada pensyarah saya dan telah membuat kajian tambah baik, saya telah menyedari bahawa Zara lebih sesuai digambarkan sebagai seseorang yang keliru, takut dan terasing. Oleh itu, saya mengurangkan elemen agresif dan lebih menumpukan kepada ekspresi kekeliruan dan keresahan dalam dirinya agar penonton lebih memahami emosi yang dialami oleh Zara sendiri ketika persembahan berlangsung. Baiklah, seterusnya tidak lengkap pembentangan saya hari ini sekiranya saya tidak menceritakan pengalaman dan cabaran apa yang saya lalui sepanjang persembahan ini berlangsung. Jadi, antara cabaran utama yang saya hadapi adalah mengawal dan mengekalkan emosi watak kerana konflik utama Zara Imani ini melibatkan hubungan dengan ayahnya. Sedangkan semasa latihan dan persembahan saya lebih banyak berinteraksi dengan orang yang bersosok sebagai wanita berbanding sosok seorang lelaki yang mewakili sebagai figura ayah tersebut. Selain itu, saya juga menghadapi kesukaran untuk mengekalkan konsentrasi emosi dan juga fokus sepanjang sesi latihan agar perkembangan emosi watak saya kekal sama dalam setiap persembahan. Jadi, mengatasi cabaran ini, saya telah melakukan latihan secara berulang serta saya telah mendapatkan bantuan dan maklum balas daripada pensyarah untuk memperbaiki penghayatan dan juga pembinaan watak. Proses ini telah membantu saya menghasilkan emosi yang lebih konsisten dan juga meyakinkan semasa persembahan akhir. Baiklah, sepanjang proses ini saya mendapati bahawa kekuatan saya adalah kemampuan untuk menghayati emosi watak dan menyampaikan konflik dalaman melalui ekspresi wajah dan juga bahasa badan. Kekuatan ini telah membantu saya membina hubungan emosi antara watak dan juga penonton. Walau bagaimanapun, saya juga mendapati bahawa saya masih perlu memperbaiki aspek daripada kawalan suara saya, tempo pertuturan dan juga pergerakan di atas pentas agar persembahan saya menjadi lebih konsisten dan juga meyakinkan. Dan seterusnya, pembelajaran dan cadangan penambahbaikan pengalaman melakukan watak Zara Imani telah mengajar saya
bahawa pembinaan watak memerlukan satu kajian yang mendalam dan juga latihan yang berterusan. Sekiranya produksi ini dilakukan semula, saya mencadangkan tempoh latihan yang lebih panjang supaya pelakon termasuklah saya mempunyai lebih banyak masa untuk meneroka watak secara lebih terperinci. Akhir sekali, sebagai pementasan dan proses lakonan saya di mana pengalaman saya melakukan watak Zarah Imani telah membantu saya memahami proses pembinaan watak dari awal hinggalah akhir serta hubungan antara teori dan juga amali dalam lakonan. Pengalaman ini juga telah meningkatkan keyakinan saya sebagai seorang pelakon dan mendorong saya untuk terus mendalami bidang lakonan. Untuk masa hadapan, saya juga akan terus menambah baik aspek daripada pengawalan emosi, suara, vokal dan juga teknik persembahan bagi meningkatkan kualiti lakonan saya. Sekian, terima kasih.